Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam slot Sofu Ramadan yang akan menemani anda sepanjang bulan Ramadan, dibawakan oleh Unity Ala Center, pengisian rohani dan recharge iman. Biasalah bulan puasa ni, macam-macam air, macam-macam kuih, macam-macam lauk yang tak pernah keluar. Bulan ni lah dia nak keluar dekat bazar Ramadan. Nak-nak pula ada bazar baru buka dekat-dekat dengan rumah kita. Memang kita akan serbu. Tapi cuba kita refleksi balik dekat meja kita makan waktu kita berbuka puasa. Kalau air tak 2-3 jenis, kuih sekurang-kurangnya 2 jenis, tak campur lagi manisan, lauk pauk yang penuh meja dan macam-macam lagi terhidang waktu kita nak berbuka. Tapi persoalannya, adakah kita memang betul-betul nak makan semua makanan tu, ataupun kita cuma nak hype ataupun kemeriahan bulan Ramadan dan bazar Ramadan yang banyak? Tapi sebenarnya realitinya, bila dah masuk waktu, kita dah makan nasi sepinggan, kita dah makan kuih seketul-ketul, minum air seteguk 2, dah kenyang. Jadi apa yang kita nak buat dengan lauk-lauk yang lebih-lebih tadi? Kalau tak keras dalam peti ais untuk buat sahur esok, berbuka esok, mesti kita akan beli juara baru dan akhirnya lauk yang banyak tadi akan masuk ke dalam tong sampah. Jadi hari ni saya nak sentuh isu makanan yang berlebih-lebihan yang kita beli banyak-banyak waktu iftar tapi akhirnya kita buang sebab tak larat nak habiskan. Allah sebutkan dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nak beli makanan-makanan yang sedap tak salah bulan Ramadan ni. Waktu ni lah kita nak makan, nak cuba macam-macam. Tapi bila kita beli banyak-banyak, kita tak habis, kita buang, kita terlupa satu benda. Makanan itu adalah rezeki, rezeki itu adalah amanah. Bila kita tamak, kita tak jaga amanah itu, daripada makanan yang penuh dengan rahmat menjadi sumber dosa kita. Bulan Ramadan yang mulia ini beringat-ingatlah kita. Makanan yang sedap itu boleh menjadi nikmat, tapi bila berlebihan, dia boleh menjadi bala. Selamat berpuasa. Jangan lupa untuk terus ikuti Sofu Ramadan dibawakan khas oleh Unity Ala Center, pengisian rohani dan recharge iman. Jumpa lagi dalam slot yang seterusnya.